Bayangkan sebuah syarikat dengan 100,000 pekerja. Kalau gaji minimum 1,700, syarikat perlu keluarkan 170 juta setiap bulan. Itu ialah anggaran jumlah pekerja scam di sempadan Myanmar dan juga Thailand. Disahkan oleh kerajaan Myanmar dan juga Reuters. Gambar ini pula ialah Pekan Miyawadi, sebuah bandar di Myanmar yang nampak seperti membangun. Tapi sebenarnya seluruh kawasan ni ialah pusat scam. Kerajaan Myanmar baru-baru ni menyelbu kawasan kecil di Miyawadi, KK Park. Lebih 2,000 pekerja scam ditahan dan kira-kira 700 melarikan diri menyeberangi Sungai Moi ke Thailand. Asal pusat scam ni berasal daripada China. Sekitar tahun 2016, kerajaan China mengharamkan perjudian dan pelaburan palsu dalam talian. Ribuan tauke judi daripada Fujian lari ke luar negara bawa modal dan juga pekerja. Cari tempat yang boleh dibayar untuk tutup mata. Dan daripada sinilah lahir Empire Scam di Asia Tenggara. Antara tahun 2017 hingga 2020, lokasi awal ialah di Bandar Shock Valley, Kemboja. Kemudian di Laos pula di kawasan Golden Triangle Special Economic Zone. Selepas ditekan oleh China, sindiket ini berpindah ke Myanmar, ke sempadan yang kerajaan tak dapat kawal. Wilayah itu ialah Miyawadi, secara rasmi milik Myanmar tapi kuasanya di tangan kumpulan militan etnik Karen, Border Guard Force ataupun BGF. Mereka kutip cukai, kawal sempadan dengan senjata dan bertindak seperti kerajaan sendiri. Kawasan ni berpagar tinggi, dijaga oleh pengawal penjata dan beroperasi sepenuhnya di luar kawalan kerajaan. Sindiket pasang iklan palsu di Facebook, Telegram dan juga TikTok. Ayat dia mudah. Kerja di luar negara, gaji USD 3,000 sebulan, tempat tinggal disediakan. Yang terpedaya kebanyakan ialah rakyat Cina, India dan juga Malaysia sendiri. Mereka dibawa ke Thailand dulu, kemudian diseludup ke Myanmar. Sampai di sana, pasport dirampas. Soalan, kenapa China paling banyak menekan Kemboja, Laos dan juga Myanmar untuk menutup pusat ni? Sebab rakyatnya adalah yang paling ramai jadi berbangsa. Lebih kurang 70,000 orang. India 3,000 orang, Filipina 2,000 orang dan Malaysia 1,200 orang. Pusat besar seperti KK Park boleh menghasilkan antara 10 ke 20 juta dolar Amerika sebulan. Gabungan semua pusat di sempadan Myanmar, Thailand ni pula menjana lebih 1 bilion dolar setahun. Bahagian besar duit ini dibayar kepada kumpulan militan BGF sebagai cukai pelindungan dan selebihnya disalurkan ke akaun pelabur di China, Hong Kong dan juga Laos. Oktober 2025, tentera Myanmar mengambil peluang apabila kumpulan militan BGF ni mula berpecah. Mereka lancarkan operasi besar di Miyawadi dan terang KK Park. Lebih 2,000 orang ditahan termasuk warga China, Thailand, Indonesia dan juga India. Sekitar 700 lagi sempat melarikan diri ke Thailand. KK Park hanyalah sebahagian kecil daripada pusat scam. Puluhan ribu pekerja scam ni masih beroperasi.